तुझे देखा तो ये जाना सनम. Kan dah baca? Biar hota hai diwana sanam. तुझे देखा तो ये जाना सनम. Karina! Kan dah baca? तुझे देखा तो ये जाना सनम. प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे के होता है दीवाना सनम. प्यार होता है दीवाना सनम. अब या हमसे बेहम या है हूँ. तेरी बाह में माहे जे हूँ. Karina, Kan dah baca? maafkan Kanda, Karina. Jangan bersedih, Karina. Karina tahu tak, benda apa paling berharga dalam dunia ni? Bukan harta, bukan rupa. Benda apa, tapi Kanda? air mata Karina. Jangan bersedih. Abang akan selalu ada dengan Karina. Dah lah kan dah. Wow! Wow! Wow, itulah dia persembahan yang sungguh menarik ya daripada Berdiri bulu rambut. Okey, kita nak perkenalkan diri anda terlebih dahulu. Katalah, nama saya Karina Kap'ah. Karina Kap. Ya. Okey. Merah nam kena baca. Macam mana Karina Kap dengan Karina Bacan? Patut Karina Bacan. Karina Bacan. Kena baca. Okey. Alright. Korang dari? Kita orang daripada Kashmir. Nama kita orang adalah Karina. Karina. Oh. Dan kita orang punya tagline, Tiada derita. Tidak semua derita. perlu dicerita. Ya. So, Misal betul lah. Oh, misal betul lah. Dia dah bermisal sekarang. You dah lama tak jumpa dia. agak lama tak tengok ni. Betul-betul. Bisa tanam. Misal tanam. Dia tanam misal. Okey, silakan. Daniel. Daniel, hai Daniel. Kanda. Ya, First of saya- all, saya suka tengok awak punya misai tu. Dia macam ni. Untuk outfit pula, saya boleh cakap sofa ni paling saya suka lah. Saya pilih. Dari segi warna dia, sebab saya pun minat warna hitam, so ni paling cantik lah sofa. Saya suka awak, saya suka Okey. awak, saya suka awak. Teruskan usaha anda. Saya suka awak. Alright. Okay, so ini antara colour favourite aku, black. Of course, and gold, dia sangat nampak mewah. Betul. Satu pasangan yang, kalau kira outfit ni adalah outfit yang sangat mewah bagi aku, boleh nampak. Betul. Macam keluarga baca ni. Habis terbaca. Okay, ambil tak? Yes, I know. Dan aku, love it lah. Persembahan. Pasal persembahan aku tak ada nak cakap lah. Persembahan. Persembahan. For now aku rasa persembahan korang antara yang terbaik. Saya tak baik ni. Saya cakap terima kasih. jujur. Tak, saya cakap dia jujur. Apa? Ya ke terbaik yang. Antara yang terbaik. Oh, okey. Cuma yang tadi tu persembahan yang tu sedih lah. Tengah sedih. Dia pujuk saya. Okey, tu tak tahu lagu tu. Lagu dia umpama macam laki ni tinggal ke perempuan ni lama tak balik. Salah tu. Sebab mu salah lirik jauh tadi. Aku tak tahu lagu apa tu. Dan sebab aku Hindustan dia lagi banyak tengok. Aku yang a few lah yang dulu-dulu aku tengok ah. Awak tak nak komen? Okey. Boleh ya. Boleh. Okey. Awak macam terpegun tadi saya tengok tadi. Silakan sikit. Kalau dari segi persembahan menarik juga sebab tapi situlah macam suara Kanda tu Dia amat jangan dah menilai pada suara persembahan. Sekali lah tu. tapi pakaian tu memang pop up, memang naik lah dengan Kanda dengan Suara. okey Suara tolak topi. Suara heroin. suara tu memainkan peranan juga sebenarnya. Mantap. Okay, tak apa, kita bukan mencari bintang. Tapi untuk yang suara. ni, I mula-mula masa masuk tadi sumpah macam siapa ni? I tak macam Karina. Lain. Faham. Oh, lain.
Alright, okay, so kita dah tengok Karina dalam Hindustan, mood Hindustan. So sekarang ni 3 kali posing menghadap kamera, Karina. Wih, okay, itulah dia Karina everybody. Dan